Pernah tak kau terfikir kenapa Jax adalah seekor arnab? Kenapa biliknya nampak macam bilik budak perempuan kecil? Atau kenapa dia adalah watak yang paling ganas? Bersiap sedia sebab dalam video ini kita akan kupas teori yang paling mengganggu yang akan buat kau benci pada Jax. Kita tahu Jax adalah seekor arnab, tapi reka bentuknya bukan semata-mata sebab nampak cool atau comel. Dan kalau kau tanya aku, reka bentuk ini nampak agak bercanggah. Kita tahu Jax langsung tak comel. Dia selalu mengganggu semua orang, malah memukul mereka. Baiklah kawan-kawan, inilah bahagian yang menarik. Kalau kita fikirkan sejenak, arnab adalah haiwan yang sentiasa melarikan diri. Mereka memang penakut. Dan jika kita kaitkan semua ini dengan masa lalu Jax, nampaknya dia hanya sedang melarikan diri daripada sesuatu yang pernah dilakukannya dahulu dan kini menghantui dirinya. Jadi, apakah sebenarnya yang sedang Jax lari daripada? Jawapannya nampaknya terlalu mengganggu. Dan semua petunjuk itu kita temui di dalam biliknya. Apabila kita melihatnya buat pertama kali, biliknya penuh dengan pelangi dan warna-warna terang. Dan satu jawapan menarik yang diberikan oleh pencipta mengenai reka bentuk biliknya ialah pelangi itu melambangkan bahawa Jax dahulunya seorang yang baik sebelum sesuatu yang traumatik mengubah dirinya. Ini memang pelik memandangkan betapa psikopatnya Jax. Dan satu lagi perkara menarik tentang arnab ungu ini ialah dia kelihatan seolah-olah terputus daripada keadaan sekeliling apabila Ragatha bercakap tentang ibunya yang suka mendera di hadapannya. Mungkin itu mengingatkannya pada kenangan buruk. Mungkin kerana dia pernah melalui sesuatu yang serupa. Selain itu, sesuatu yang mungkin ramai orang rasa agak pelik ialah Jax menjadi sangat gelisah dan tertekan apabila jagung disebut. Tapi, saya rasa ini bukan sekadar gurauan. Saya rasa ketakutan itu juga mungkin berpunca daripada trauma yang berlaku dalam masa lalunya. Jadi, mengaitkan biliknya dengan reka bentuk arnab ungu dan butiran menarik tentang Jax ini, semuanya menunjukkan kepada satu kebenaran tersembunyi yang berlaku kepada seorang kanak-kanak. Dan perkara-perkara ini mungkin berkaitan dengan trauma mengerikan sebelum sarkas digital itu. Dan melalui elemen-elemen yang agak berwarna-warni dan berpenampilan kebudak-budakan ini, nampaknya ia melibatkan budak kecil ini. Kemungkinan besar, apa sahaja yang telah berlaku kepada budak ini, Jax tidak mempunyai keberanian untuk menghadapinya dan memutuskan untuk melarikan diri serta bersembunyi di ladang jagung. Tetapi, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Jax sehingga dia melarikan diri seperti itu? Apa yang telah Jax lakukan kepada budak kecil ini? Kemungkinan besar anda semua sudah tahu jawapannya berdasarkan apa yang ditunjukkan dalam episod 7. Jadi, semasa serangan panik yang dialami oleh Jax, kita mendapat beberapa kenangan dari dunia sebenar. Jika kita berjaya jeda pada saat yang tepat, anda boleh menemui butiran yang mendedahkan banyak maklumat tentang apa yang telah dilakukan oleh Jax. Imbas kembali, pertama menunjukkan seseorang memandu di kawasan kejiranan pada waktu malam. Kita juga dapat melihat terdapat papan tanda had laju di tepi jalan. Ia terletak bersebelahan dengan satu lagi papan tanda yang bertulis, "Kanak-kanak sedang bermain." Kemudian, dalam imbas kembali seterusnya, kita dapat melihat cahaya terang dari kejauhan. Ia kelihatan seperti lampu hadapan sebuah kereta. Dengan semua ini, teori mengatakan bahawa kemungkinan besar Jax sedang memandu terlalu laju dan telah melanggar seseorang. Kemungkinan besar seorang kanak-kanak. Ini dengan mengambil kira petunjuk yang diberikan oleh salah satu kenangan. Dan jika kita mengambil kira bahawa biliknya kelihatan seperti bilik seorang kanak-kanak perempuan dan reka bentuknya kelihatan seperti mainan lembut, semuanya mula masuk akal. Jadi, adakah Jax telah melanggar seorang kanak-kanak perempuan dan seluruh sarkas itu ada di situ untuk mengingatkannya? Semua petunjuk menunjukkan ya, kawan-kawan. Kerana mengenali Jax, dia mungkin panik apabila melihat dia telah melanggar seorang kanak-kanak perempuan. Dan daripada membantunya, dia hanya pergi dan meninggalkan kanak-kanak itu. Mungkin itulah kenangan yang paling menghantuinya. Sebab itulah, apabila dia masuk ke dalam sarkas, dia muncul dalam bentuk arnab ungu. Mungkin kerana kanak-kanak perempuan itu mempunyai mainan lembut yang serupa ketika Jax melanggarnya.
Dan mainan lembut arnab ungu ini adalah perkara terakhir yang Jax lihat daripada kanak-kanak itu. Dan sekarang masuk akal mengapa biliknya penuh dengan pelangi dan warna-warna yang sangat cantik. Selain itu, jika kita perhatikan dengan teliti, bilik-bilik watak lain semuanya direka untuk menyeksanya. Bilik Zuber penuh dengan cermin dan dia terpaksa menanggungnya, sentiasa melihat dirinya sendiri dan berdepan dengan dismorfia badannya. Jadi, Jax perlu berdepan dengan semua benda budak perempuan ini yang mengingatkannya kepada kesilapan terbesar dalam hidupnya. Tapi ini tidak berakhir di sini. Ada satu lagi cara untuk melihat semua ini yang bila difikirkan betul-betul jadi lebih mengerikan lagi. Bukan saja Jax melarikan diri selepas apa yang berlaku, tetapi selepas pelanggaran itu, ada satu lagi pelanggaran. Sesuatu yang cukup kuat untuk membuat tubuhnya di dunia nyata jadi langsung tak berguna. Ini sudah jadi satu tragedi mimpi ngeri. Sebab kalau macam tu, sarkas tu bukan sekadar tempat lari dari emosi, tapi betul-betul satu-satunya benda yang buat dia masih sedar. Dalam episod 7, kita dah diberi satu petunjuk penting tentang kapsul C dan A, di mana badan masih hidup sementara minda berada dalam sarkas. Ini bukan sekadar satu kebetulan biasa. Ia sebenarnya satu cara untuk memastikan badan-badan ini terus hidup. Dan bila kau kaitkan dengan Jax, mula muncul perkara-perkara yang sebelum ini nampak pelik, tapi sekarang jadi masuk akal. Contohnya, cara dia bercakap. Atau lebih tepat lagi, cara dia tidak bercakap. Dia hampir tak pernah buka mulut. Mulut dia sentiasa tertutup. Seolah-olah itu bukan sekadar sebahagian daripada reka bentuk dia, tapi satu kekangan. Dan di sinilah teori ini jadi sangat-sangat pelik. Kerana jika badan sebenar dia rosak, jika dia bergantung pada sejenis alat bantuan pernafasan, maka avatar dia mungkin sedang mencerminkan perkara ini. Bukan secara literal, tetapi secara simbolik. Seolah-olah, walaupun dalam sarkas itu ada perkara yang dia sudah tidak boleh lakukan, yang dalam kes ini adalah membuka mulut. Atau bagaimana pula dengan gurauan berterusan di mana kulitnya ditanggalkan. Mungkin dalam pelanggaran yang kuat itu, Jax mengalami sejenis melecur atau sesuatu yang menyebabkan sebahagian kulitnya hilang. Sekarang, berdasarkan apa yang kita lihat dalam episod 8, nampaknya sarkas itu bukan menahan mereka, tetapi jelas dibina untuk memastikan mereka tetap di situ sementara sesuatu yang lain berlaku di luar. Ini bukan sekadar kemalangan biasa, sebaliknya seseorang atau sesuatu sedang mengawal semua ini. Dan itu membuat keadaan Jax menjadi lebih teruk kerana sekarang dia bukan sekadar seseorang yang bersembunyi tetapi seseorang yang mungkin tidak dapat kembali walaupun dia mahu. Jadi, jika anda gabungkan semua ini, teorinya adalah seperti berikut. Jax melakukan sesuatu yang tidak dapat dipatah balik, panik, melarikan diri, menemui jalan keluar dan mengambilnya tanpa berfikir panjang. Tetapi jalan keluar itu tidak membebaskannya. Sebaliknya, mengurungnya dalam sesuatu yang lain. Sebuah tempat yang sentiasa mengingatkannya tentang apa yang telah dilakukan. Sementara tubuhnya di dunia nyata terperangkap, disokong oleh mesin secara buatan. Dan yang paling berat ialah, walaupun dia mahu menghadapinya sekarang, mungkin sudah terlambat kerana dia bukan memilih untuk tinggal atau keluar, dia terperangkap antara sarkas dan kenangan dunia nyata. Sebab itulah, segala-galanya di dalam sarkas terasa sangat pribadi baginya. Dan sebab itulah, dia sentiasa cuba mengelak dari realitinya untuk melupakan apa yang ada di luar. Dan dengan apa yang didedahkan oleh episod 8, kita sudah ada gambaran yang agak jelas tentang apa yang telah dilakukan oleh Jax. Apa pendapat anda tentang teori ini? Adakah anda percaya Jax benar-benar telah melanggar seorang budak kecil dengan kereta? Kami akan membaca komen anda.